Ramai orang tanya Zul, bakpo loan dia ni tak lulus. Jadi, faktor utama sebenarnya pendapatan ataupun gaji bersih tak cukup. Kalaulah contoh gaji set awak 1,000 ni, beli kereta semestinya 600 ke bawah untuk bulanan. Jadi 1,000 ni belilah kereta Azia, belilah kereta Beza. Faktor yang kedua ialah Sikris ataupun Sitos. Jadi ada sejarah yang mana awak buat loan sebelum ni bayar tak comel, jadi bank akan detect, jadi susah nak lulus loan. Yang ketiga, ramai orang kata customer Zul ni dia bagi dokumen tapi dokumen tu tak lengkap. Berniaga tapi tak ada SSM. Ataupun orang kerja swasta baru kerja 3 bulan tapi bank minta 6 bulan. Memang susahlah nak lulus. Jadi siap-siap awak yang mana berminat dengan kereta perdua tapi nak suruh Zul bantu korang luluskan loan, boleh kontak saja Zul Hilman Perdua. Luncur. Assalamualaikum.